Nombor 3, pahala yang besar ialah berkait rapat dengan Quran. Tak kira lah bucu mana. Bahagia baca, bahagia ngaji tafsir, bahagia jamu orang baca Quran, bahagia batu budak tahfiz, bahagia apa saja bersebut yang dengan Quran, semua pahala besar lah. Jadi gunalah. Dan semua kita tahu bahawasanya adik kakak, inilah yang akan menjadi teman kita di alam kubur. Kalau betul kita nak biar dia sayang dengan kita, jauh mana kita mada ke dia atas dunia? Jauh mana kita cara ke dia? Ada setengah kadang-kadang kita tua dah. Kalau suruh ngaji Quran tak pandai pun tak pandai. Tapi ngaji belajar tak juga. Panak bawa ngadak Tuhan dengan ada tak pandai gitu. Malang 1000 kali malang. Maka sekarang, kalau diri kita tanya, level mana aku baca Quran ni? Level mana? Nak tahu level mana, mau bubuh skala 1 sampai 10. Kalau kita boleh jadi tok guru orang, boleh tegur orang, apa semua pandai Quran, bubuhlah level 9 dan 10. Kalau kita orang biasa tapi lacak dah baca pun nak baca 7 main-main, bubuhlah 7, 8. Kalau kita boleh dah baca molek-molek kadang-kadang tegur demo sikit, bubuhlah 4, 5, 6. Tapi kalau kita baca tu ngakak, bubuhlah level 2, 3. Walaupun tuan umur 70 dah. Dan kalau tak apa nak boleh baca tak lacak molek, bubuhlah level 1 dan 2, kena masuklah ikhlas rupa cucu kita juga. Terima dah hakikat ni adik kakak. Amat tegah benda-benda gini sebab kadang-kadang kita tak ambil berat yang menyebabkan kalau orang tanya kita pandai pada kita jawab kita tak pandai. Tapi sejauh mana kita nak memandaikan diri kita? Tambah-tambah lah ni. Orang ngaji lah ni kadang-kadang di masjid pun ngajar Quran ni kita kena cari tu guru. Kalau ngajar masjid ramai-ramai tu kadang-kadang boleh gitu ya lah. Mungkin orang ramai. Minggu ni kita mari. Minggu depan kita mari. Guru tak mari. Minggu depan tu guru tak mari. Kita mari. Minggu soal lagi dua-dua tak mari. Akhir sekalinya belajar sikit-sikit. Jadi sekarang kita kena usaha. Anak kita nak suruh pandai, kita hantar tuition. Kita orang tua pula nak suruh pandai Quran, kena hadir tuition. Cara mana tuition? Gaji ustaz. Janji dengan orang pandai Quran. Mu ajar aku sama seorang. Kau ngaji ramai-ramai dengan orang. Waktu aku malu. Berek. Mu mari rumah aku. Atau aku pergi rumahmu. Atau kita ngaji secara online. Yang penting adik kakak, bagi kesimpulan yang ini, Quran ini boleh jadi teman. Quran ini boleh jadi lawyer. Quran ini akan menyelamatkan kita. Syaratnya kita madu dia sewaktu kita hidup.